Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel JM Hobby. Okey, hari ni aku nak set up satu akuarium ni mandangkan ikan asal dalam ni dah mati. Limbah hari tu kan matilah pula, orang bagi makan terlalu lebih. Kembung perutnya boncit, lalas dia duduk kat bawah je kan, lepas tu mati. So hari ni aku nak set up balik akuarium ni, nak pindahkan ikan yang ada kat belakang tu, seekor masuk dalam ni. Mula macam biasalah, keluarkan dulu pasir-pasir dia ada ni. Aku nak cuci dulu bersih-bersih akuarium ni sebab takut ikan yang mati tu bawa penyakit ke apa ke kan. So memang kena clearkan dulu betul-betul, bersihkan, keluarkan semua pasir-pasir akuarium ni, bersihkan. Lepas tu tunggu sampai lap sampai kering. Lepas tu span filter tu kalau boleh basuhlah sekali bersih-bersih, guna garam ikan ke, rendam sekejap kan, bagi kuman mati dulu ke apa ke, baru boleh guna balik. Sebab risaulah, takut ada penyakit yang menjakit pula. Okey, sekarang dah settle semua, dah clear. Aku dah cuci bersih-bersih. Aku ingat nak letak satu kayu lah kat sini buat macam hiasan sikit. Tapi masalahnya kayu ni timbul lah guys. Nampak tu dia timbul lah sebab dah lama tak guna kan. Sebelum ni kayu ni memang pernah guna, dah tenggelam lah, tapi sebab dah lama sangat tak guna, dia kering, tenggelam. Jadi aku ingat nak lekatkan dulu pada batu ni, sambil carilah posisi-posisi yang sesuai untuk kita letakkan kayu ni kan, bagi hiasan sikit lah dekat dalam akuarium ni nanti. So biasanya macam ni memang nak kena gam lah. Kalau tak, kayu ni tak boleh melekat pula kat batu tu kan. Nanti kita gam lah. So air dalam ni kita buang dulu supaya mudah kita nak buat kerja nanti. Okey, sekarang air dah buang, dan posisi kayu pun nampaknya macam ni je lah, simple. Sebab ikan cana kan, cana ni dia ganas sikit, jadi kita bagi dia luas sikit lah. Cana yang masuk sini pun tu saiznya kecil je, dalam 4 inci lebih macam tu lah. Nanti dekat bahagian atas ni aku akan tutup dengan cermin. Memang ada khas cermin dia, aku dah buat. Nak lekatkan kayu ni dengan batu ni sebenarnya mudah je, tak payah susah pun. Biasanya aku guna je tisu, lepas tu tepekkan dengan gam 502 ke apa nama dia, gam. Tapi gam yang mudah 3 second tu, 3 second dia dah kering tu kan. Ambil tisu, sumbatkan antara celahan kayu dengan batu tu, sumbat sikit je tisu. Lepas tu nanti kita ambil gam 3 second ni. Lepas tu kita titiskan dia, macam tu, titiskan. Lepas tu tunggulah sampai dia kering. Dia tak lama, dia sekejap je nanti dah kering. Aku tengok macam kosong sangat, so cari lagi satu batu, aku tambah dekat sebelah dia. Macam tu kan, nampak macam best sikit lah, menarik sikit. Okey, tengok daripada sisi macam ni lah. Nanti aku akan tambah dengan pasir merah, Chinese red, supaya lebih menarik lah. Kalau kosong macam ni je tak best pula. Jadi nanti ada pasir yang tadi tu aku cuci bersih-bersih, nanti aku guna balik, ataupun aku guna pasir yang lain je lah, senang. Sebab pasir yang asal tu dah bercampur kan dengan warna hitam, jadi macam tak best. Jadi aku guna pasir yang baru, macam ni. Ni pasir ni belum ada bercampur lagi dengan pasir hitam, pasir barulah, nanti tertuang dalam tu. Tapi sebelum tu aku ingat nak masukkan daun ni lah, daun sirih gading. Daun ni dia boleh hidup, dia tak payah tanam pun tak apa. Janji dia punya pucuk tu jangan terendam dengan air lah. Pucuk dia jangan terendam air. Kalau akar dia tu, pangkal yang kita potong tu nanti, kita boleh rendam dengan air. Macam ni, selitkan kat belakang batu tu. Jadi pucuk dia kat atas kan, dia punya pangkal dia, dengan ada sedikit akar dekat pangkal tu, aku rendamkan dalam air, macam tu. Jadi air dia parah-parah macam tu je, dia tak akan tutup habis lah. Jadi pokok ni akan tumbuh, pokok ni memang senang tumbuh. Jadi kita boleh letak kat sini, baru letak pasir. Pasir yang telah dicuci, ini pasir lama sebenarnya, tapi aku cuci balik semula, bersih-bersih, tuang je kat dalam tu. Memang aku tak ratakan, dulu kan, sebab pasir dah kena air, jadi susah sikit. Jadi aku tuang macam tu, lepas tu buka air, kita jirus je, biar dia merata sendiri. Kita buka air slow, macam tu, biar dia rata sendiri. Curahkan aja kat bahagian pasir yang tadi aku longgok tu lah. Curahkan macam tu, lagi senang kerja. Nanti sikit-sikit mana yang tak rata tu, bolehlah pakai tangan, sambil-sambil cuci sekali batu-batu yang terkena pasir tadi tu kan. Lagi senang lah macam ni.
Macam tu je. So nanti mana yang tak rata tu ada kan bahagian tepi-tepi tu, yang itu kita boleh ratakan lah pakai tangan pun boleh. Ratakan slow-slow bagi nampak lebih kemasan, lebih cantik. Nanti kita tunggu sekejap running air. Bila air dah penuh nanti kita running air. Macam biasalah aku tak pakai air pipe, jadi tak perlu letak anti klorin. Tapi kalau korang guna air pipe tu, kena letak anti klorin, ikut dos lah. Lepas tu running pump, korang tunggu sampailah air penuh. Okey, macam ni tadi aku tengok air ni bila dah naik atas kan, dah penuh sikit, berkeladak pula. Jadi aku buang balik, tambah lagi nanti, tambah dengan air yang baru. Bagi dia penuh dululah, nanti running pump sekejap, baru kita masuk ikan. Ni ikan yang bakal akan terjun masuk dekat dalam tempat baru tu. Ini red seruyan, cana red seruyan, cana maru. Ini dulu aku beli kecil je, dalam saiz 3 inci macam tu lah. Sekarang lepas aku progress sikit, nampak macam dah besar je. So nanti ni yang ni dah boleh pindah lah ke depan. Lagipun dekat sini dia tak ada lampu, tak ada apa kan. Lepas aku running air dalam lebih kurang setengah jam macam tu, aku tengok air dah okey, dah clear. Aku terjun terus ikan ni masuk ke dalam ni tempat baru dia. Tapi aku tengok dia macam takut-takut lah, sebab aku sebelum ni dia kat belakang tu dia tak kena lampu kan. Lepas masuk sini tempat ni terang sangat, aku tengok dia macam kerja nak menyorok aja. Panggil-panggil pun dia macam abu tak layan kan. Tapi tak tahulah, sebab ni pun tempat baru, mungkin tak sesuai lagi dia nak beradaptasi dengan tempat baru. So nanti kita insyaAllah 2-3 hari lepas tu nanti dia okey dah ni. Macam ni pun dah lepas dalam berapa jam gitu aku tunggu, aku try main lagi kan. Nampak dia dah okey lah, dah mula nak keluar ni. Macam tu. Inilah nama dia red seruyan. Dia dah nampak dah besar lah sikit. Daripada hari tu kecil sangat. Ni nampaknya memang dah sesuai lah kita pindahkan dekat tempat yang lebih besar. Kalau sempat sempit sangat pun nanti dia stres, pun tak okey juga nanti. Takut bar dia lah, apalah, pudar lah, itulah inilah kan. Jadi kita pindah lah dulu. Awal-awal biar dia serasikan dulu dengan tempat ni. Ini tank saiz 2 kaki. Sebelum ni kat belakang tu tak sampai 1 kaki pun. So kita biar di dalam ni. Disebabkan lampu yang tadi tu terlalu terang, jadi dia memang takut, dia menyorok terus. So aku gantikan dengan lampu yang macam ni lah. Dia agak warna kekuningan gitu, tapi dia malap je sebenarnya, tak terang sangat. So barulah dia nak keluar macam ni kan. Bila aku daripada jauh je, dia nampak je tiba aku, dia dah mula keluar lah ke depan macam ni. Nampaknya dia aktif. So macam ni lah yang aku nak sebenarnya. Jangan dia menyorok je, risau. Macam ini nanti insyaAllah ke depannya nanti aku akan update lah video perkembangan dia. So aku rasa setakat inilah saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.